Welcome to Sanctuary Hopping, camping kayak, boating trip, Pekasan fishing boat, ronde campsite kayak. Ini adalah laluan menuju ke boat ronde Tasik Sanctuary ikan air tawar. Lebih kurang 1 kilometer ke dalam melalui kebun, dan ada rumah-rumah kampung. Getah. Suasana pokok getah ni sebiji macam di masuk ke Wang Kelian di Thailand sana. Masuk je kita dah nampak tandas yang bersih. Di sini ada parking yang luas. Kalau berdatang naik bas untuk rombongan memang tak ada masalah. Ini tandas yang selesa. Tandas berada di atas kawasan yang agak tinggi. My Komuniti Perikanan, MyKP, Timah Tasuh, Perlis. Bilik air yang bersih. Tandas perempuan untuk OKU dan tandas di sini. Ada kedai makan juga, kedai makanan ringan. Hari ni aku nak balik KL, hari Ahad nak kena nasi goreng dulu dengan Pak Tam. Jualan ikan segar air tawar. Premisnya betul-betul berada di tepi Tasik ini. Projek perusahaan produk ikan Pekasan. Ikan apa ni, Pak? Ikan apa ni? Ini ikan apa? Tilapia. Oh, you mau masak apa? Masak rumah. Yalah, masak apa? Masak rumah. Masak apa? Goreng, ha? Tilapia 2 ekor. Okey, sampailah Sanctuary ikan air tawar. Boat ronde Tasik Sanctuary ikan air tawar, Perlis. Saya pergi ambil tweet, edit banyak kena kurang aku sikit. Tempat ni tak mengenakan bayaran, tapi boleh derma seikhlas hati. Boleh masukkan di bekas air, dia yang dijadikan tabung duit. Inilah kolam ikan air tawar. Tapi buat masa ni biarkan air kurang, air kurang dan ikan pun berkurangan. Kalau boleh tengok tu, nelayan Tasik baru keluar untuk menangkap ikan. Nampak? Ini bukan nelayan laut, ini nelayan Tasik. Yang di depan ni adalah bot-bot untuk pelancong.
Dan di sini pula bot-bot nelayan. Nelayan dan pemancing-pemancing boleh sewa sampan-sampan fiber sini. Abang tu adalah pemandu bot pelancong. Si kecil ni penunggu setia. Penunggu setia, dia tak pernah lari dari tempat ni. Bot-bot yang membawa penumpang. Tapi pagi ni belum ada lagi pelancong yang datang. Kebanyakannya orang tempatan dari Malaysia ada. Bot ni dihiasi dengan bunga plastik. Bunga apa ni korang tahu? Aku rasa bunga rose kot. Aku tak tahu nama-nama bunga ni. Bot ni dilengkapi dengan mungkin muzik yang padu kot. Boleh tengok speaker tu, speaker box tu. Kat sana 2, di sini 2. Ni bawah ni lagi 2. 2, 4, 6 speaker tu. Inilah keadaan suasana di Tasik. Sekarang pukul 9, bukan pukul 9 ni nelayan baru nak keluar. Nelayan Tasik. Bukan enjin takut, dia pakai enjin batang panjang. Sini panggil enjin ekor biawak ke batang biawak ke. Di lain tempat lain nama dia. Aku rasa nama dia ekor biawak kot, bukan batang biawak. Yang parking sebab tak ada yang menggunakan lagi. Ini kalau untuk main kanu memang selesa. Air tenang, dia bukan macam laut, air Tasik kan. Dia ombak bila ada bot lalu je. Kalau tak ada ombak, memang tak ada ombak. Cantik tempat ni, tengok pokok-pokok buluh. Pokok-pokok buluh ni memang mencantikkan suasana lah. Banyak tapak-tapak perkemahan. Di sini juga dikatakan ada menyediakan kemah untuk disewa. Kalau siapa yang nak berkemah tapi tak ada kemah sendiri, boleh sewa di sini. Nanti aku cuba tanya dan aku letakkan harga dia berapa sewa tapak ni dan berapa sewa kemah. Dekorasi yang simple tapi menarik. Mana-mana pergi mesti ada dekorasi buaian ni. Atas kreativiti pemilik. Boleh disediakan. Jarang ada tempat untuk berkemah ni disediakan sinki. Biasanya paip dia ni ada sinki. Untuk basuh tangan ataupun basuh barang-barang yang sudah diguna. Ini di luar, di outdoor ni, bukan dalam bilik. Jarang ada tempat-tempat menyediakan kemudahan macam ni. Plug point pun ada disediakan di setiap tapak. Malam tadi aku tidur dengan Pak Tam di wakaf ni. Aku tidur di atas hemok. Tapi silap aku tidur atas hemok. Nyamuk banyak tempat-tempat je ni. Sepatutnya tempat je ni kena tidur dalam kemah. Barulah selesa tak ada nyamuk. Malam tadi memang tak selesa lah tidur sebab banyak nyamuk. Hari ni pengusaha bot ni belanja kita orang ronda-ronda naik bot di Tasik ni.
Santuari Hopping, I Love Santuari Hopping. Ini berada di tengah Tasik. Engine Yamaha Enduro. Empat roda kuda. Okey, sambung perjalanan. Ini tempat apa ni? Ni sebenarnya yang paling viral orang seluruh Malaysia di Bukit Cabang. Mana boleh tak? Duduk depan. Oh, okey. Nampak view Bukit Cabang ah. Semua pakai domain duk cari view ni. Bukit Cabang. Ya, dia kata dia paling viral. Di muka orang ni. Ha? Muka orang. Apa ni dagu mulut? Dagu mulut satu hidung. Yang ada pokok terkelepok mata, yang rambut dia macam. Nampak macam orang tidur di mana. Bukit ni dikatakan macam berbentuk manusia tengah tidur, orang tengah tidur. Itulah bukit yang dikatakan berbentuk sangkar lebai tengah baringnya. Bahagian kiri dari atas tu kepala, di tengah-tengah tu bahagian perut, dan yang paling rendah bawah tu bahagian kaki. Kau boleh tengoklah, boleh nilaikan. Di bawah Tasik ni dulu adalah perkampungan sawah padi yang ditenggelamkan untuk membuat lapangan air ni. Pemancing sedang mengandung nasib. Alhamdulillah. Oh, puas hati tengok pulau, tengok Tasik. Terima kasih ya. Menarik. Dia orang tak main sangat. Alhamdulillah. Pemandu pelancong kami pagi ni. Cik Adha, pemilik bot ni.